Kalau anda tarik sebatang kayu dengan kuat dan kalau anda tarik sebatang besi dengan kuat, maka sudah tentunya yang kayu ni dia akan memanjang lebih banyak berbanding besi. Dan lama-lama kayu ni akan putus dulu berbanding besi. Ini bermakna kekuatan kayu dan besi ni berbeza. Jadi macam mana kita measure kekuatan ni? Kalau anda tarik tadi tu, bila besi ni memanjang, maka perbezaan panjang tu dibahagikan dengan panjang yang asal, itu kita panggil sebagai strain. Kemudian, daya yang anda kenakan kepada besi tersebut bahagi dengan luas permukaan besi, itu dipanggil sebagai stres. Jadi, kekuatan bahan diukur menggunakan stres bahagi dengan strain. Itu dipanggil sebagai Young modulus. Young modulus bagi besi adalah sekitar 200 gigapascal dan Young modulus bagi kayu hanyalah sekitar 16 megapascal sahaja. Jadi, inilah cara yang digunakan oleh jurutera untuk tahu kekuatan material tersebut.